Okay, hai, Assalamualaikum. So, untuk video saya kali ni, kita akan pergi camping di Latar Kashmir Jeli, iaitu spot camping paling estetik nombor 1 di Kelantan lah. Ikutkan sebelum ni saya pernah camping di sana sekali, dan ini adalah kali kedua lah saya. So, macam biasalah, saya dan Kai. Dan untuk trip ni kita akan ditemani oleh rakan kita, 2 orang daripada Kelantan. So kita akan jumpa sana lah. Kita daripada Gerik, dia daripada Kelantan. So kita teruskan perjalanan kita. Okay, so untuk malam ni macam biasalah, tak ada gapo, lepok-lepok je. Dan cuaca hari ni pun sangat terbaik lah. Sebabnya tak ada hujan aja. So sejuk lah cuaca malam ni. Dan luar ni pun tak hujan gapo dah. So mungkin kejap lagi kita akan cari makan kat kedai lah. Saya kita pos kalau lah memang tak masak mana lah kalau camping kat. So menyantai-nyantai, borak-borak gitu. Okay, so kita sambung kejap lagi pula. Beres. First time bercamping hari ni, memang puas hati. Dari mula pasal kemah sampai lo ni, ada vibe berkemah hari ni. Ngadak pula dengan air bukit ni, memang puas hati suasana. So macam ni lah aktiviti malam ni. Kai bermain kipas, Syami bermain ML. Okay, so malam ni kita disajikan dengan kopi mi. Okay, kita tengok abang-abang barista kita beraksi. Enggak sama ni. Coba ya, anti kosong. Macam tarik kopi nak. Guna. Okay, so malam ni kita ada abang kawasan kita, abang kawasan Batu Melintang. Batu Melintang. Okay, sepatu mata. Selamat datang. Terima kasih kerana bertandang ke kampung halaman. Mana ni? Okay, so rasanya dah tak ada apa-apa untuk malam ni. Dan mungkin kita akan sambung aktiviti untuk esok pula lah. Okay, itu je. So, good night. Right. Okay guys, so selamat pagi. So malam sangatlah terbaik sebab cuaca pun memang comel lah. Sebabnya mendung gapo lah, kau tak ada gapo-gapo lah. So beginilah suasana pagi. Kai bangun awal sikit. Rakan-rakan 2 orang lagi masih lagi tidur.
So sambil-sambil saya review sikit lah Camos yang saya pakai, iaitu Camo Unta 2024 ataupun Camo Stoic saiz L rasanya. So sambil-sambil saya review lah sikit campsite macam mana. Let's go. Pagi ni tak ada apa sangat, kita menikmati suasana pagi lah. Lepas ni kita akan buka kedai kopi dia dan kita mandi-mandi sikit dan menikmati pemandangan indah di latar Kashmir. Okay, hai, lambai. Bye bye. Okay, so sekarang kita fly drone dulu kejap. Saya pakai drone lama je. Apa ni, Mavic Air first model. So kita fly dulu. Okay, so pagi ni kita layan kopi dulu oleh abang barista kita. Oh, ke laut. Jadi mana? Oh, yeah. Kena melati. Okay guys, so tadi kita siap kemas-kemas kakak. So tak ada apa dah lah. Lepas ni pukul 12. Dan itu je lah video untuk kali ni. Jumpa di next video. Thank you. Thank you.